Pada suatu ketika dahulu, tinggallah seekor anak beruang dan ibunya di sebuah hutan. Mereka hidup dengan aman damai dan tinggal berdua sahaja, tanpa gangguan daripada manusia ataupun sesiapa. Sehinggalah pada suatu hari. Sedapnya tidur. Mana ibu? Ibu ada kat mana ni? Bukan ibu tidur sekali ke? Nak pergi cari ibu dah. Anak beruang itu nampaknya sedang mencari ibunya di kawasan rumah mereka. Ia pun berteriak, "Ibu! Ibu! Ibu!" Namun tiada sahutan kembali daripada ibunya. Anak beruang tersebut meneruskan perjalanan untuk mencari ibunya di kawasan hutan berhampiran rumah mereka. Sekali lagi dia berteriak, "Ibu! Ibu!" Tapi masih tiada sahutan daripada ibunya. Mungkin ibu pergi cari makanan kot. Baik aku pergi tempat biasa ibu cari makanan. Mungkin ibu ada di situ? Mana ibu ni? Penat aku cari. Kat sana dah cari, kat sini dah cari. Kat utara, selatan, timur dan barat dah ku cari. Mana ibu? Aku nak ibu. Aku nak ibu. Ibu hilang. Hai, ini apa pula tu? Kenapa kau menangis ni, beruang oi? Dari jauh aku boleh dengar kau menangis-nangis teresak-esak ni. Guru hantu, aku menangis sebab ibu aku hilang. Aku nak ibu aku. Aku tak tahu, aku dah cari kat sana. Kat sini semua tempat aku dah cari, tak ada pun ibu aku. Oh, patutlah. Ibu kau hilang. Kesian dengan kau. Mungkin ibu kau pergi cari makan dekat tempat lain kot. Jom, kita sama-sama. Aku teman kau, cari ibu kau sampai jumpa. Betul ke kau nak tolong aku ni, beruang hantu? Nak tolong aku cari ibu aku? Kalau kau main, aku tak nak kawan dengan kau dah. Maju. Alah, hai. Main merajuk-merajuk pula beruang ni. Tak apa, jangan risau. Aku betul-betul ni. Aku tak main-main. Jom kita gerak sama-sama cari ibu kau sampai jumpa. Yeay! Burung hantu nak tolong aku cari ibu aku. Jom kita gerak sekarang. Kita cari ibu aku sampai jumpa. Jom! Burung hantu dan beruang pun memulakan pengembaraan mereka untuk mencari ibu beruang. Sehinggalah tiba di sebuah kawasan. Kau ada terbau sesuatu tak, burung? Bau macam asap kenderaan. Dari manalah datang asap kenderaan kat dalam hutan ni? Betul tu beruang, aku pun ada bau semacam asap. Kuru-kuru. Apalah nak jadi kat hutan kita ni? Mana-mana datanglah bau asap ni. Dari manalah datang baunya? Tu apa tu? Tu bukan motosikal ke? Kenapa dibiarkan hidup? Betul tu. Macam mana boleh ada motosikal dekat situ? Kita kan dekat dalam hutan. Macam mana boleh ada kenderaan? Ish. Peliknya lah hutan kita. Tak apalah. Apa kata kau beruang pergi tengok dengan tutup enjin motosikal tu? Tak elok biarkan lama-lama. Ish. Tak patut betul lah tinggalkan keadaan dalam keadaan macam ni. Tak bertanggungjawab.
Ini boleh menyebabkan pencemaran udara. Betul tu beruang. Asap-asap kenderaan ni boleh menyebabkan pencemaran udara. Hal ini kerana dalam asap kenderaan mengandungi hidrokarbon, karbon monoksida dan pelbagai lagi asap yang beracun. Tak patut betul. Perkara-perkara ini, pencemaran udara ini boleh menyebabkan masalah jerebu dan juga masalah pernafasan. Bukan sahaja kepada haiwan seperti kita, tapi kepada semua manusia. Tak patut betul lah dia tinggalkan keadaan macam tu. Nasib baik kita ada. Kalau tidak, siapalah nak biar. Ish. Betul tu burung hantu. Tak apalah. Mungkin pemilik kenderaan ni lupa gamaknya nak tutup enjin tadi. Marilah kita sambung pengembaraan kita cari ibu aku. Jom. Baik beruang, jom. Tak perlulah kita tunggu lama-lama. Nanti tahulah pemilik kenderaan ni nak buat apa. Jom kita gerak. Burung hantu dan beruang pun meneruskan perjalanan mereka. Sehinggalah tiba di sebuah tasik. Mereka ingin berehat kerana beruang berasa haus dan sangat lapar. Aduh, penatnya. Lama kita berjalan. Aku haus lah. Aku nak minum air lah dulu. Nasib baiklah kita jumpa tasik kan. Sekejap beruang. Cuba tengok dalam air tu ada apa. Jangan minum dulu. Banyaknya ikan mati. Apa dah jadi dengan tasik ni? Bahayanya. Aku rasa beruang ada orang buang sisa toksik kat dalam tasik kita ni. Tengok tu, cuba tengok tu. Ada benda hijau tu. Apa jadi tu? Lah, betul. Cuba tengok dekat sana tu. Ada orang tengah buat apa tu? Dia macam tengah buang sisa dekat dalam tasik kita. Lah. Orang tu tengok apa? Woi! Berhenti! Mana orang tadi? Laju betul dia lari macam peleset. Apa ni? Dia tinggalkan benda ni je. Lepas dah buang rata-rata sisa toksik ni. Apalah nak jadi dengan manusia zaman sekarang ni? Sisa toksik macam ni, kalau tak diuruskan dengan baik, bahaya untuk hidupan akuatik. Boleh menyebabkan mereka semua mati. Apalah nak jadi? Dahlah beruang, tak apa. Jom, kita teruskan perjalanan kita cari ibu kau. Semoga manusia macam ni dapat balasan daripada alam sendiri. Tanpa membuang masa, mereka meneruskan misi mereka untuk mencari ibu beruang yang hilang. Namun tiba-tiba, ketika mereka sedang berjalan, mereka terdengar bunyi sesuatu. Apalah nak jadi dengan kawasan hutan kita ni burung hantu? Dulu aman je, semua terjaga. Tak ada masalah-masalah semua ni. Tapi sekarang semua ada masalah. Kau ada dengar bunyi tak? Macam bunyi tembakan lah. Jom kita tengok. Apa dah jadi ni? Hutan aku, tempat cari makan aku dah terbakar. Terpaksalah aku cari makanan untuk anak aku dekat tempat yang lain. Dekat tasik ikan dah mati. Dekat hutan aku, semua dah terbakar. Apalah jadi? Tanpa melengahkan masa, ibu beruang pun pergi ke kawasan lain untuk mencari makanan bagi anaknya dan juga dia. Namun begitu, tanpa dia sedari, terdapat 2 orang penduduk kampung Tanjung Rambutan yang melihatnya sedang mencari makanan. Samad, betul ke apa penghulu tu cakap hari tu? Aku pun tak percaya apa dia cakap tu. Ada apa tu Samad? Tu bukan beruang ke tu? Apa gamaknya dia buat beruang tu kat sini? Ini lah kampung kita.
Lah yuk. Ada beruang lah kat situ. Hubungi pilitan dengan telefon pilitan. Cepat yuk. Cepat, aku takut. Okey Mat. Kejap Mat, aku call perhilitan kejap Mat. Bahaya ni Mat. Hello perhilitan. Hello. Jabatan Perhilitan di sini. Ada apa yang kami boleh bantu dan di mana tempat kawasan kejadian? Di alamat Kampung Tanjung Rambutan. Ada beruang ni. Bosor-bosor gedabuk. Kawan takut ni. Tolong cepat. Mari cepat sikit. Baiklah Encik, kami akan cuba untuk respon secepat yang mungkin. Terima kasih Encik. Baiklah, inilah masa untuk aku beraksi. Bunyi apa tu? Manalah beruang ni yang diorang cakapkan tu? Macam tu je. Okey, betul tu. Okey. Tak kena. Kita ambil jarak dekat sikit. Inilah jarak yang paling sesuai. Tidak. Anakku. Kena aku. Maafkan aku, sang beruang. Jikalau dipaksa pun aku tidak mahu melukaimu. Kerana kau haiwan ciptaan Tuhan. Tapi keadaan memaksa beruang. Kewujudan kau di sini mengganggu ketenteraman penduduk kampung. Aku tahu kau pun terpaksa untuk berada di sini akibat habitat asal kau telah dimusnahkan dan telah diganggu-gugat oleh manusia-manusia durjana. Tak apa beruang. Aku akan pastikan kau dijaga dengan baik di bawah Jabatan Perhilitan dan kau akan ditempatkan kembali di tempat yang lebih baik. Maafkan aku beruang. Bunyi tu macam dari sini. Tu ibu. Kenapa ibu terbaring? Kenapa ada orang tu dekat ibu? Ibu! Kejap beruang, jangan pergi. Bahaya tu. Ibu! Beruang! Burung hantu yang mengejar beruang akhirnya dapat menangkap beruang. Dia cuba untuk menenangkan beruang sebaik yang mungkin supaya mereka berdua tidak berada dalam keadaan yang bahaya. Sabar beruang, sabar. Diam beruang, diam. Jangan bising, nanti dia nampak kita beruang, bahaya untuk kita beruang. Biarkanlah beruang, kita dah tak boleh nak selamatkan mak kau beruang, dah tak boleh. Jangan melawan beruang, jangan melawan. Sudah beruang, sudah. Marilah kita peluang sebelum mereka perasankan kita beruang. Sudah beruang. Mari beruang, biarlah ibu kau tu. Dah tak ada apa yang boleh dibuat oleh kita beruang. Dah beruang, mari kita beruang, mari kita pulang. Beruang dan burung hantu pun pulang ke hutan dan rumah mereka yang masing-masing. Namun begitu, tanpa mereka sedari, dari kejauhan ada mata-mata yang sedang melihat drama yang berlaku sebentar tadi. Banyak betul lah drama jadi kat dalam hutan di kampung ni kan. Nasib baiklah aku buat kerja jahat semua tak kantoi.
Weng weng. Sayonara. Aku akan hancur kau hutan ni. Balik sungguh. Tadi rasanya aku biarkan enjin aku terbuka. Siapalah pula yang pergi tutup ni? Balik. Ini pot baik ni. Malas aku nak urus sisa toksik ni baik-baik. Baik aku buang jalan tasik. Lagi senang. Ya. Alamak, ada orang. Rupa-rupanya, segala kemusnahan yang berlaku di kawasan hutan di kampung ini adalah disebabkan oleh seorang lelaki rahsia ini. Siapakah dia? Sebuah misteri yang tidak akan terungkap. Kemana dia pergi? Itu juga satu persoalan yang tidak akan dapat dijawab. Namun begitu, ingatlah, pengakhiran cerita ini menunjukkan bahawa kehancuran hutan memberi kesan yang amat besar bukan sahaja kepada manusia tetapi kepada haiwan di dalam hutan tersebut sendiri. Ibu beruang yang ditangkap dan anak beruang yang terpaksa menghadapi kehidupan sendiri walaupun umurnya yang masih kecil. Itulah akibat daripada kehancuran alam sekitar di hutan ini.